Color yang sama. Okey, belakang dia kita tengok. PVC biasa macam mana? Okey, macam ni tengok Color lebih kurang. Okey, tengok belakang je. Yang ini tengok tebal dia, ni tebal dia macam mana? Okey. Tengok ni, tipisnya macam mana? Lepas tu belakang dia macam mana? Sebab kalau dah jadi sofa macam ni, mana kita dapat kan rasa belakang ni? Tahu macam ni. Okey. Okey, Burgundy yang ini pun sama. Tengok ni, material dia. Berbulu. Dia macam tak boleh sebut. Embuk, Man ambilkan tu, embuk betul. Kulit embuk. Okey. Ni nak checking pada bantal ni. Kalau ni dah tak boleh nak tengok. Cuba jangan tengok sekejap. Kalau tengok, ni betul-betul embuk. Okey? Ni betul-betul embuk. Tak kisahlah colornya apa, kita cuma tengok material dia. Okey, lebih kurang macam ni lah Color dia lain sikit. Ni embuk. Kalau tengok embuk, ni betul-betul macam mana rasa dia, tekstur dia macam mana? Macam ni kan? Okey, tebal dia macam ni kan? Cuba tengok yang ini. Tengok. Tebalnya hampir sama. Okey, bendanya hampir sama. Tapi, yang ini bukan embuk. Yang ni, yang Boy pakai kat sofa ni bukan embuk. Okey, apa kelebihan, apa kekurangan ni yang asal. Orang panggil kulit embuk. Tahu je lah, tak boleh sebut sangat. Binatang kan? Ini best, tahan. Cuma nak jaganya leceh. So, tak jaga berkulat. Ini betul-betul embuk. Okey, kalau